Assalamualaikum, selamat pagi. Kita pagi ni ada dekat City Center. Bukit Bintang dekat Pavilion. Sekarang kita kat Pavilion Suite. Okay, kita dah sampai dekat Pavilion Bukit Bintang. Cantik lah. Okay, kita nak masuk dalam. Masuk dalam lah. Swarovski. Cantik ya dekor dia. Simple lah. Swarovski. Terus bawah. Koleksi City. Kita kan tak pernah tengok trofi. Oh, ni trofi Siti Nurhaliza. Oh, ni koleksi apa trofi yang Siti Nurhaliza dapat. Dekat lobi. Ruang pameran ni dekat lobi Pavilion. Cantik dekor dia kat atas tu.
Oh. Ni digital waterfall. Ah. Kecil. Maybe ask like this. Kita nak masuk Parkson Elite di Pavilion. Dalam mahal pun. Beza dia Parkson sini dia taruh Elite. Parkson Abang bunga ni apa? Elite. Abang. Oh ni ni. Oh, Ringgit. ketupat. Buat besar ya. Pakai mat. Nak reject RM2 lebih ya. 5.90. Ha? 5. Eh bukanlah. 395 lah. Ni bunga yang dekat Kundasang tu kita tengok je. Tu. Apa nama dia? Tak tahu. Banyak dah siap. Oh, ni berapa ni? Oh, ni lawa lah eh. Berapa ringgit? RM80. Ha? 80. Oh, Zero. okey, kita nak masuk jalan dekat Parkson Elite. Okey, kita dekat Parkson Elite di Pavilion, suasana hari raya. Membeli belah di hari raya. Banyak sale kat sini, ada 50%, 10%. Okey, kita nak naik atas sebelah sana. Kita ada di level 2. Ini pemandangan hadapan Pavilion. pavilion yang kita pintu masuk tadi tu. Pukul 12 dekat Kordoba tengah hari lah. Okey, kita nak jalan sikit lagi. Okeylah, kita jalan-jalan dekat dalam pavilion ni. Luas shopping center dia. Ada Cotton On, ada Levi's, boleh katakan semua brand-brand
Yang popular ada di Pavilion. Ni kita ada berapa? Kita ada level 5. Dekat KL ni ada berapa pavilion? Ada 3. Pavilion Bukit Bintang, pavilion di Bukit Jalil, satu lagi pavilion di Damansara. Damansara 3. Jin Hayari. Luas The Planet Traveller. Kita nak naik atas lagi. Kita naik tingkat atas. Oh, dekat atas ni banyak restoran ada. Sini banyak restoran, kedai makan. Terrace. Oh, luas atas ada lagi. Atas ada lagi, tak ada. Rasa kita turun kot. Tengah hari dah, jam buka pukul 1. Okay, ni pemandangan daripada bawah tadi. Kita ambil gambar ni. Ke air pancut tu. Cuaca tengah hari ni panas juga. Depan tu banyak hotel ada Star Hill atas, JW Marriott. Ni dah penat dah. Dah penat dah jalan. Di bulan Ramadan. Okey, kita nak turun balik. Mana? Okey, kita dah sampai tempat yang dekat lobi yang mula-mula sampai tadi. Dekat Brother ni hari. Aiman. Okeylah, kita keluar balik. Jumpa lagi daripada Pavilion. Increase your glow. Bye. Jumpa lagi daripada Pavilion. Pavilion. Sekarang jam 12.55. Hampir pukul 1 tengah hari. Setengah jam lagi waktu Zohor. Lepas tu kita balik rehat. Okey, semua sekali sahabat-sahabat, selamat berpuasa. Hari ini hari yang ke-11 kita berpuasa. Persiapan hari raya pun dah tengah sibuk sekarang ni. Kalau kita tengok dekat KL ni, suasana hari raya, lagu-lagu raya dah banyak dah diorang mainkan. Kita belum lagi jalan dekat
Masjid India. Biasanya setiap tahun tak pernah miss, mesti pergi melawat walaupun tak beli apa-apa. Tapi setiap kali raya mesti nak singgah Masjid India, tempat tradisi. Damaskus kalau nak makan nak beli, nak bungkus. Nak bungkus? Kita bungkus Damaskus tak? Nak? Kita bungkus shawarma. Ya? Ha. Ramadan special boleh, ada jual. Breakfast. Kita order. Belum? Oh, sedapnya. Boleh order? Kita ambil deluxe ya. More spicy. Satu je dah, take away. Up to check. 277. Sudah keluar. Two seven seven. Okay, thank you. 277 Damaskus. Shawarma untuk berbuka puasa. Dia turun naik sama kan?